Cuba anda bayangkan satu tapak pembinaan yang sangat besar. Ada jengkau sana-sini, lori tanah keluar masuk, tak henti-henti dan kawasan tanah yang baru digali tu memang luas seluas mata memandang. Tapi pernah tak anda terfikir macam mana dorang uruskan kotoran dan aliran air kat situ? Terutamanya bila hujan lebat turun. Macam mana dorang pastikan air berlumpur tu tak mengalir keluar dan musnahkan alam sekitar kita? Itulah yang kita nak rungkai dalam sesi penerangan hari ini. Kita nak tengok lebih dekat sains dan kejuruteraan di sebalik struktur-struktur yang pastikan projek pembangunan boleh jalan, tapi pada masa yang sama, sungai kita tetap terjaga. Okey, jom kita mulakan. Untuk rancangan kita hari ini, kita akan lalu secara pantas 5 benda. Pengenalan kepada perangkap kelodak, lepas tu perangkap kejuruteraan awam, jenis-jenis kolam cuci, proses pembinaan dan kita akan tutup dengan peralatan keselamatan penting. Ini satu soalan untuk anda fikirkan. Hujan lebat turun mencurah-curah dekat berhektar-hektar tanah liat dan lumpur yang terdedah dekat tapak pembinaan. Kalau kita biarkan je, air hujan ni memang akan sapu bersih semua kelodak tu terus masuk ke longkang awam dan akhirnya sungai kita yang jadi mangsa pencemaran. Jadi, macam mana agaknya jurutera halang malapetaka alam sekitar ni dari berlaku? Jawapannya sebenarnya ada pada sistem bawah tanah dan struktur sementara yang selalu kita terlepas pandang. Masuk bahagian pertama, pengenalan kepada perangkap kelodak. Konsepnya, dari singki bawa ke tapak bina. Okey, benda ni sangat menarik kalau anda perasan. Cuba tengok perangkap air kat bawah singki dapur atau bilik air anda. Tak kisahlah jenis botol, P-trap atau S-trap. Tugas dia apa? Untuk pastikan sisa makanan dan kotoran mendap dan tak terus masuk ke paip utama kan? Dan tahukah anda, idea yang sangat simple ni lah yang jurutera guna pakai untuk struktur gergasi kat tapak benaan. Macam perangkap minyak bawah tanah untuk industri. Air kotor masuk, sisa dan kelodak mendap kat bawah, minyak terapung ke atas dan cuma air yang dah ditapis je dibenarkan keluar. Konsep mudah ni lah yang menyelamatkan sistem paip kat rumah kita dan menyelamatkan sungai-sungai kita. Bahagian kedua, perangkap kejuruteraan awam. Macam mana kita aplikasikan pada skala yang lebih besar? Bila kita berhadapan dengan kerja tanah yang berskala besar, senjata dia mestilah kena berbeza. Ada banyak taktik sebenarnya yang diorang guna. Kita ada perangkap kelodak biasa untuk tangkap sedimen asas. Lepas tu kita ada pagar kelodak yang ni dipasang keliling site untuk elak tanah tumpah keluar. Jurutera juga selalu guna check dam dan penahan kelodak berbatu. Kenapa? Sebab struktur ni akan perlahankan aliran air. Bila air perlahan, kelodak akan automatik jatuh dan mendap ke dasar. Dan untuk kawasan yang super luas, diorang akan bergantung pada takungan kelodak atau sedimen basin. Ni kira macam loji penapisan berskala besar lah. Kalau sebut pasal saiz ni, ada satu angka yang sangat penting mengikut Peraturan Jabatan Kerja Raya atau JKR, iaitu angka 2. 2 hektar. Kalau projek pembangunan tu keluasan dia kurang dari 2 hektar, pakai perangkap kelodak biasa tu tak cukup. Tapi ini bahagian paling penting. Kalau projek itu lebih je dari 2 hektar, undang-undang mewajibkan penggunaan takungan kelodak atau sedimen basin yang lebih besar. Pendek kata, besar masalahnya, besarlah juga penyelesaian dia. Beralih ke bahagian ketiga, jenis-jenis kolam cuci untuk pastikan jalan raya awam sentiasa bersih. Secara umumnya, sistem kolam cuci lori ni ada 2 jenis. Pertama, kolam cuci manual yang mana memang perlukan tenaga kerja manusia secara fizikal untuk cuci tayar lori pakai paip pancutan air. Yang kedua, kolam cuci sistematik. Yang ni canggih sikit sebab dia guna mesin dan automasi. Lori tu lalu je, air akan automatik tembak dari pelbagai sudut. Tapi kat Malaysia ni, kalau anda perasan, ini adalah praktis yang paling biasa kita nampak. Kolam cuci manual standard. Lori akan masuk dalam kolam takungan cetek ni dan abang-abang pekerja akan tolong cucikan sisa lumpur pada tayar. Tapi rahsia kejayaan kolam ni bukan terletak pada airnya semata-mata tau, tapi lokasinya. Kolam ni wajib dibina betul-betul dekat dengan pintu keluar masuk tapak pembinaan. Sebab apa? Supaya tayar lori yang dah dicuci kilat tu tak kotor balik sebelum dia sentuh jalan raya awam luar sana. Logik yang sangat simple tapi sangat-sangat berkesan. Okey, bahagian keempat. Macam mana sebenarnya proses pembinaan perangkap ni? Sebelum kita mula pecah tanah dan menggali, setiap jurutera dan pekerja mesti set dalam kepala matlamat utama ni. Kita bina semua benda ni supaya kita dapat tahan, tapis dan mendapkan setiap zarah tanah dan pastikan cuma air yang bersih je dibenarkan mengalir keluar ke sungai. Ibaratnya, ini adalah barisan pertahanan terakhir alam sekitar kita. Dan nak bina dia pula ada 5 langkah yang sangat teliti.
Pertama, kena kenal pasti tapak. Bukan main tunjuk je tau. Dia kena kaji kontur tanah dan tengok ke mana arah air mengalir secara semula jadi. Langkah kedua, ukur dan tanda betul-betul ikut plan. Ketiga, proses pengorekan. Ni kalau kedalaman tanah sedia ada tu tak cukup. Langkah keempat, jurutera kena bina sistem longkang sementara untuk kumpulkan semua air hujan dan salurkan terus ke kolam perangkap ni. Dan langkah kelima yang tak kurang pentingnya, tebing kolam tu kena ada kawalan hakisan. Selalunya diorang akan tanam rumput atau pasang plastik supaya kolam tu sendiri tak runtuh bila kena hujan. Bercakap tentang korek tanah tadi kan, ada satu lagi spesifikasi JKR yang tak boleh dikompromi, iaitu angka 1. Selain daripada kena ikut nisbah kelebaran 2:1, sebuah perangkap kelodak tu wajib ada kedalaman sekurang-kurangnya 1 meter. Bukan apa, kedalaman minimum 1 meter ni lah yang bagi ruang cukup untuk tanah mendak perlahan-lahan ke bawah tanpa melimpah keluar ikut air kat bahagian atas. Tapi bila dah bina, kalau tak jaga pun tak guna juga kan? Tengok perbezaan ketara ni mengikut garis panduan JKR. Gambar yang pertama tu, contoh struktur yang diselenggara dengan cantik. Bersih dari mendapan lumpur berlebihan, sistem peparitan kukuh, rumput pun kemas terjaga. Tapi cuba bayangkan apa jadi kalau kita abaikan perangkap ni. Kolam tu akan penuh dengan lumpur sampai tahap air tak boleh nak ditapis lagi. Semak samun naik, tebing runtuh dan akhirnya air keruh yang kotor tu melimpah ruah ke merata tempat. Sebab tu penyelenggaraan berkala adalah kunci utama. Bahagian kelima dan terakhir kita, peralatan keselamatan penting. Ini bab untuk melindungi wira-wira kita kat site. Untuk sesiapa sahaja yang bekerja kat tapak pembinaan yang penuh dengan jentera berat ni, pemakaian PPE atau peralatan perlindungan diri bukannya satu pilihan, tapi ia adalah kewajipan mutlak undang-undang. Dan bila kita cakap pasal perlindungan, ia memang menyeluruh dari hujung rambut sampai hujung kaki. Jom kita tengok kelengkapan asas dorang. Mesti pakai topi keselamatan. Tu dah tentu. Nak elak objek jatuh atas kepala. Lepas tu diorang pakai kasut keselamatan jenis keras. Sebab kat tapak tu ada macam-macam serpihan tajam dan paku. Sarung tangan keselamatan pula untuk pastikan tak ada luka bila buat kerja fizikal dan bagi cengkaman yang lebih kuat. Untuk kawasan tanah yang selalu berdebu, cermin mata keselamatan sangat penting untuk lindung mata. Dan yang paling kritikal, baju pantulan cahaya atau safety vest. Baju ni pastikan pemandu jentera berat atau lori tanah dapat nampak kelibat pekerja dengan jelas dari jauh. Tadi masa kita mula-mula, kita tanya ke mana perginya lumpur tu semua kan? Sekarang anda dah tahu jawapannya. Semuanya diurus dan dikawal rapi oleh struktur-struktur kejuruteraan awam ni. Jadi, sebagai penutup untuk sesi penerangan hari ni, cuba anda fikirkan, lepas ni, bila anda lalu sebelah projek perumahan baru atau tapak buat highway, boleh tak anda camp kat mana letaknya kolam cuci lori atau pagar kelodak dorang? Ada banyak sistem tersembunyi yang bertungkus lumus beroperasi di sebalik zinc penghadang tu demi melindungi alam sekitar kita. Harap-harapnya, perkongsian kita kali ni bagi anda perspektif baharu untuk lebih hargai usaha yang berlaku di sebalik tabir tapak pembinaan. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa bersama saya hari ini. Terus memerhati sekeliling anda dan teruskan belajar.